JMV Max lagi padu guys. Kalau nak buat iklan, nak buat sales kan, pakai JMV Max. Ini yang ramai geng-geng buat suri dengki kita ni. Kita ada JMV Max. Dan JMV Max, tuan-tuan letak sehari RM100, insya-Allah lah duit tu tak habis. Duit tu tak habis kalau sale tak ada. Tapi kalau kita pakai TikTok Ads Manager, kita perasan tak? Letak 100 habis. Licin. Walaupun sale tak ada, walaupun leads tak ada. Jadi ramai seller-seller dekat TikTok ni yang tak main beg kuning, dia rasa macam, oi bestnya game beg kuning kan. Boleh dapat sales dengan JMV Max. So kepada seller semua, orang dengki dengan kita sebab kita mudah dapat sales. Tapi kenapa kita masih tak dapat sale? Ataupun kenapa kita masih tak dapat hit target sale kita yang sebenar? So kalau tuan-puan nak belajar macam mana nak buat sales menggunakan JMV Max Ads, saya nak jemput tuan-puan masuk dalam seminar hybrid JMV Max Ads. Seminar ni tuan-puan bukan mahal pun, bukan harga RM2,000 tuan-puan. Harga dia RM47 je. Saya nak tunjuk ke tuan-puan macam mana strategi yang paling betul untuk kita buat JMV Max Ads. Dan benda ni mudah aja kalau tuan-puan tahu dan belajar daripada orang yang betul. Okay? Klik link, register, pilih tarikh yang paling dekat. Lepas tu kita jumpa dalam seminar nanti.